Nak tahu tak teknik belajar paling laju dan paling power untuk exam nanti? Jom kita bongkar rahsia jadi cikgu muda. Okey, cuba jujur sikit. Korang mesti pernah rasa macam ni kan? Waktu dalam kelas rasa macam dah faham betul dah satu topik tu. Tapi bila jawab soalan exam, tiba-tiba, terus blur. Otak jadi kosong. Aduh, geramnya. Jangan risau. Ada satu cara yang best gila untuk selesaikan masalah ni. Namanya teknik Feynman. Tapi kita panggil je lah dia teknik cikgu muda. Senang sikit nak ingat kan? Cara dia simple sangat. Pertama, korang pilih je satu topik yang baru belajar. Lepas tu, korang acah-acah jadi cikgu dan cuba terangkan topik tu dekat, katalah, adik korang yang umur 8 tahun. Guna ayat yang paling-paling mudah. Masa tengah terangkan tu, perhatikan. Mesti ada satu bahagian yang korang mula tersekat-sekat atau, tergagap. Nampak tak? Dekat tempat yang korang tergagap itulah sebenarnya lubang dalam kefahaman korang. Itulah petunjuk bahagian mana yang korang tak betul-betul kuasai lagi. Jadi, daripada buang masa baca balik satu bab, korang buka buku dan terus fokus pada lubang tu sahaja. Serius, cara ni akan jimatkan banyak masa dan buat korang jadi lagi faham. Jadi, tunggu apa lagi? Jom cuba sekarang juga.